Semua barang kemas pada badan makcik dah hilang. Siapa lagi yang rompak kalau bukan Mumia tu? Saya dah agak dah. Kerja merompak ni memang kerja Mumia tu. Sebelum ni tak ada pun kes rompakan dalam kampung kita. Ini pasti tak lain tak bukan kerja orang yang menyamar sebagai Mumia tu. Orang yang menyamar sebagai Mumia? Betul tu, Mi. Kalaupun Mumia tu wujud, tak mungkin dia yang nak merompak. Lagipun, kejadian merompakan dalam kampung ni bermula sejak kemunculan Mumia. Pasti ada orang yang menyamar sebagai Mumia ni. Persoalannya, siapa? Tak boleh nak tenang sikit. Ada je hal. Saya rasa kena buat jerat ni. Kalau tidak, bermahal jelela lah si Mumia tu. Ustaz Usop! Ustaz! Ustaz Usop! Ya, Azim, sabar. Sabar, tarik nafas dulu. Apa halnya ni? Ahmad diserang Mumia di rumah tadi. Habis rumah saya pun dirompaknya. Allah. Awak tak apa-apa ke Ahmad? Alhamdulillah. Dah kurang sikit rasa terkejut saya. Macam tak percaya Mumia muncul di depan mata saya. Macam mana muka Mumia tu? Macam ni. Apalah awak ni Ahmad. Dalam keadaan sekarang pun boleh lagi nak menyangkut sidik Sebenarnya, saya rasa bersalah. Saya tipu ayah cakap saya sakit sebab saya tak nak solat jemaah di masjid. Saya menyesal. Ayah, ampunkan Ahmad. Bagus Ahmad awak menyesal. Jangan lupa minta ampun daripada ayah awak tau.